Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin jelaskan sedikit cara saya selepas peperiksaan. Okey, ini contoh keputusan biologi tingkatan 4. Jadi biasanya budak memang akan bermasalah di kertas 2, soalan struktur dan esei. Jadi budak-budak ni saya akan bukan setakat hukum buat pembetulan semua, tapi saya juga denda hukum ulang salin. Salin satu salinan. Tapi gagal kertas 2 bukan gagal bio. Contoh budak ini. Budak ini lulus 43 tapi kertas 2-nya 19 markah. Nah ini. 55 kertas 2-nya 39. 48 kertas 2-nya 31. Jadi yang gagal kertas 2 ni akan dihukum ulang salin. Apa tujuannya? Saya sampai beberapa tahun kebelakangan, saya sampai ke satu peringkat yang saya malas membebel. Sebab kalau kita bincang soal teknik menjawab lah, ajar balik konsep lah, reteach, kadang-kadang berbui mulut kita, koyak mulut kita, budak akan mengulang kesalahan yang sama dalam peperiksaan. Jadi caranya ialah Satu, kita wajibkan mereka membuat pembetulan salin berdasarkan peraturan pemarkahan yang kita bagi. Okey, contoh ini. Dan kita kena semak, adakah dia telah membuat pembetulan. Okey. Kalau cakap pakai mulut saja buang masa. Sebab pengalaman saya kan, dia walaupun kelas depan, mereka ni pandai mengambil kesempatan di atas kebaikan guru. Jadi kita kena kejam sedikit lah dengan budak-budak ni. Diorang ni bukan macam generasi kita dulu. Dijeling cikgu diam, dijeling cikgu buat kerja. Ini koyak menurut kita, memberi ancaman ugutan pun mereka tak akan buat. Jadi saya semak. And then oleh kerana dia gagal kertas 2, bukan sahaja dia buat pembetulan, dia buat lagi sekali. Itu dia salin jawapan lagi, satu salinan. Kerana dia gagal paper tu, mana-mana jawapan yang ada gambar raja, dia kena tulis gambar raja lah. Kalau esei tu, dia jawab jalan esei. Kadang-kadang bosan kita membincang teknik menjawab apa semua sebab budak tidak kuasai konten. Jadi dengan harapan kalau dia buat ulang salin, dia akan reteach atau mengajar dirinya balik. Mudah-mudahan dia ulang salin kali kedua tu, konsep yang dia samar-samar tu dia akan master, kuasai. Konsep yang dia tidak tahu tu dia akan tahu setelah dia salin berulang kali. Nah, saya rekod tu ya. Saya rekod, ini contoh budak ni dia sudah hantar dia sudah buat pembetulan dan juga buat ulang salin. Nanti saya akan sekali-sekala saya akan upload untuk update di grup mereka, Telegram. Sebab kita kena kejar untuk pastikan semua yang didenda ni buat kerja. Walaupun kelas depan, kita kena kejar dia. Untuk kelas hujung saya tidak buat, hanya buat pembetulan saja, salin sahaja jawapan. Untuk sains teras pun saya tidak buat ulang salin, tapi untuk bio memang saya buat.